kita. Tekad martabat anak muda. Masanya telah tiba, bertekan bersemangat, capai cita murnimu, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya. Rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau terbang, masa depanku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat berjaya. Ini demi impian kita, rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Assalamualaikum, saya Hazmi Hassan. Saya Hazwan Azani. Kita dalam Kita Bincang Podcast Suara Belia, dibawakan oleh bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara. dan Alhamdulillah hari ini masih lagi bersama dengan anda yang menonton episod kita yang setiap minggu ni barulah kan. Kita akan bawakan macam-macam orang, macam-macam belia yang hebat-hebat dekat luar ni. Betul. Untuk berkongsikan bersama dengan belia-belia yang lebih hebat di luar sana. Ya, dengan tajuk-tajuk yang menarik, yang best, tertarik, memang the bomb. Oh, macam lagu kan. Macam lagu. Okey, dan bila kita cerita pasal belia ni, hari ni yang best ni topik kita ni kena mengena pasal orang kata tu terapis sikit. Oh, ya ke? Panel dia lah. Panel je lah kan. Hebat lah kan. Di mana tajuk hari ni Azwan, Ya. kita ada maafkan saya. ILKBS ataupun Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Daripada TVET, bukan lagi Pilihan kedua. Dia pilihan utama lah kot Dulu mungkin pilihan kedua orang rasa kan. Macam TVET nantilah yang kedua lah. Orang fokus yang main dulu kan. Sekarang mungkin TVET dah jadi pilihan utama lah. Baik, dan episod ini juga kita akan bincangkan mengenai TVET yang mana menampilkan alumni dan bekas pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan yang mana telah berjaya di industri. Cantik. Tetamu jemputan kita ni pula nanti akan berkongsi mengenai pengalaman dia semasa menuntut dekat ILKBS. Yes. Seterusnya mempromosikan terus ILKBS. Itu yang best sebab kita bawa dia bekas pelajar. Jadi kita bawa ni orang kata testimoni sebenar. Testimoni. Wow. Yes, come on. Aku suka bila kau sebut testimoni. Okey, dan kita akan bersama hari ini tuan-tuan dan puan, kita ada Encik Mujib Rahman bin Mustafa, merupakan pemilik Recupera Sports. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mujib Ya betul, nama saya Mujib Rahman. Okey, nak panggil apa? Panggil Mujib. Mujib. Cantik. Brother Mujib. Ni Encik Mujib Okey, nak tanya performance sebelum dia kenal diri kan. Apa benda Recupera Sport tu? Recupera Sport ni adalah nama company saya. Okey. And then maksud Recupera Sport adalah, Recuper tu maksud dia adalah pemulihan dalam bahasa Perancis. Perancis. Dulu macam nak acah-acah fancy kan. Dia cakap, Perancis lah guna Recupera Sport. Okey, faham. Dahsyat, sampai ke Perancis tau. Dia research nama. Tak, bukan sampai Perancis Tak pergi lah. Google Translate je.
Guna teknologi lah. Belia kan. Okay, pengenalan sikit lah untuk Cik Mujib kita, latar belakang, yang mana boleh kita sharekan untuk penonton kita, silakan. Okey, latar belakang dulu okey, nama saya Mujib Rahman bin Mustafa. Saya nak cakap asal dari mana Boleh je. Asal daripada anak jati negeri Perak lah, Tapah. Hatanya kau. So saya adalah salah seorang bekas pelajar IKBN. Dulu IKBN, sekarang dah tukar IKSN, Kuala Langat, Banting. Jurusan terapi sukan. Tahun 2014 ke 15. Saya belajar setahun je. Setahun je. Belajar setahun, lepas tu saya dapat kerja terus. Kerja pula tempat best bang. Kat mana tu? Kerja di Institut Sukan Negara. ISN. Oh, dahsyat. Saya dekat IKBN tu saya belajar urut bang. Okey. Urut apa? Urut apa tu? Urutan sukan. So saya belajar kemahiran urutan sukan kat sana. Jadi lepas habis saya belajar kat situ, saya dapat kerja di Institut Sukan Negara. Ini saya promote free lah ni katanya. Tempat kerja lama saya. Saya kerja sana selama 6 tahun. 6 tahun saya kerja kat sana. Alhamdulillah, pengalaman yang sangat best. Saya urut atlet-atlet Malaysia. Pergi, nak tahu tak? Dengan urut ni saya dah pusing satu dunia bang. Urut je. Dengan belajar urut ni, saya ikut atlet pusing satu dunia. Antara game yang paling besar yang saya pernah pergi adalah Olimpik Tokyo bang. Baik. Okey, Olimpik Tokyo. Nanti kita akan borak pasal Olimpik Tokyo tu. Boleh. Okey, sebab kita nak pergi dulu kepada yang sebelum nak ke Olimpik ni. Ya, betul. Okey, macam Cik Mujib ni sendirilah kan, kita tahu dah diberitahu tadi, orang kata tu juruterapi sukan. Tapi nak tanya juga, dalam perjalanan awal Cik Mujib tu kenapa memilih TVET? Okey. Waktu awal zaman saya bang, orang senang cerita, waktu zaman saya nak ambil TVET tu, TVET tak dipandang lagi bang. Orang cakap kalau masuk TVET tu kiranya budak tak pandai lah. Tapi memang saya tak pandai bang. Itu dulu. Tapi bukan nak cakap tak pandai, saya hanya tukar haluan saja. Diorang pergi ke haluan akademik, saya tukar sikit ke haluan TVET. Jadi kemahiran sebenarnya. Ya betul. Waktu awal-awal perjalanan saya tu, yang paling best adalah saya dulu aktif belia ni bang, rakan muda semua. Pejabat belia daerah saya Tapah tu adalah rumah kedua saya. So sangat aktif. Jadi kat situlah permulaannya. Ada seorang pegawai ni, nama dia Kak K. Dia bagi surat kat saya, ini ada nak masuk belajar ni, kos terapi sukan, kau nak join tak? Saya pun macam, menarik ni, sebab saya dulu atlet bang. Main apa? Sukan apa? Saya main taekwondo, Sukma dulu. Sukma tahun bila? Tahun 2012. 2012 saya masuk Sukma taekwondo. And then saya ni suka belajar pasal sukan bang. Saya nak semua benda dalam hidup saya sukan. Jadi saya waktu form 5 sains sukan. Waktu IKBN pun terapi sukan. Saya main pun sukan. Saya sekarang meniaga pun sukan juga. So saya minat sukan. Saya tak tahu pun kos tu belajar apa. Saya tengok ada sukan je, okey lah. Suka sukan. Nampak sukan tu. Terlalu suka sport ni. Sebab tu dia ni bersukan. Betul kan? Sporting. Betul. Dia patut nyanyi lagu sukan tu. Lagu sukan yang ada tu macam sukan. Suka. Tak apa. Jadi perjalanan saya start dari situ bang. So saya lepas habis je saya ambil borang tu, saya pergi daftar. Waktu saya tengah form 6 pula. Waktu tu form 6 tu nak jadikan cerita, mesti cikgu saya marah tu. Sebab waktu form 6 tu saya lari tu. Saya masuk IKBN. Saya tengok dalam jurusan akademik ni aku tak boleh belah ni. Aku macam BM pun macam susah je. Terus saya cakap saya mohon IKBN, dan saya masuk IKBN. Dan saya masuk sana, saya belajar. Memang saya rasa minat sangat belajar pasal sukan, urutan sukan, kena dengan jiwa orang cakap. Jadi saya dekat IKBN tu saya buat betul-betul bang. Betul-betul saya perform kat sana. Alhamdulillah saya dianugerahkan dapat graduan terbaik sekali waktu convocation. Dahsyat. Daripada tukar aliran tadi dah tu jadi itu bukan riak tau bang, ni cerita je. Dia cerita. Bukan. Pencapaian. Kan. Nak masuk ISN tu kan susah bang. ISN salah satu tempat yang rasanya susah nak masuk situ. Betul. Jadi saya betul-betul berazam. Saya first day kelas dengan lecturer saya cakap, Cik, saya berazam saya nak masuk ISN. First day kelas. First day kelas. Betul-betul saya perform sampai saya dapat praktikal kat ISN. And then nak cerita tuan, saya waktu praktikal saya nak jaga performance saya sebab saya nak kerja kat sana.
kahwin kakak saya tak pergi bang. Komit dia. Pengorbanan. Kahwin kakak kandung saya tak pergi tuan. Sebab apa saya tak nak macam kalau aku ponting mesti nama aku buruk ni. Tak boleh. Minta maaf lah. Pergi praktikal. Padahal boleh je cuti. Kan. Macam tu. So saya selama 6 tahun kat situ, alhamdulillah macam-macam pengalaman dapat. Okay. Baik, maknanya tadi tu pengalaman bermakna lah tu. Bermakna? Pengalaman bermakna yang Abang Mujib kita dah borak lah. Yang tu lah sepanjang belajar kat IKBN dulu lah kan. Okay, selain kemahiran teknikal kan, nilai atau sikap apa lagi yang dibelajar di IKBN. IKBN ni bang, saya cakap satu, siapa yang masuk IKBN memang sangat untung lah. Sebab apa? Kita tinggal nak belajar je kat situ. Bayaran sangat murah. Bayaran murah. Tapi saya rasa dia bayar balik kat kita sebab dapat allowance. Waktu zaman saya tuan, 6 kali makan. 6 kali makan, baju free. Lepas tu belajar pun senang. Lepas tu yang paling bestnya kat IKBN ni, kita tak keluar habis belajar lagi, industri dah tunggu dah. Dah secure lah. Ya, betul. Saya sampai ada satu syarikat tu, saya tak habis praktikal lagi, tapi dia cakap tak apa, kita orang tunggu. Habiskan praktikal terus masuk kerja. Sampai tahap begitu tu sekali. Ya. Dia dah menanti dah. Ya betul. IKBN maksudnya TVET lah, kita belajar TVET. Zaman saya tu TVET memang macam biasa lah, dipandang rendah sikit lah. Tapi sekarang lain dah. Orang pandang TVET tu nombor 1 orang cakap. Zaman dulu persepsi orang adalah kalau bukan akademik, maknanya kau bukan somebody yang mungkin kau nak belajar ke apa. Tapi sebenarnya dua-dua tu penting. Betul lah bang. Betul. Kemahiran penting, malah akademik pun penting. Kita kena selari kan lah. Sejajar. Sejajar. Yelah, dia sebenarnya tipikal orang dulu, memang tipikal kita lah. Lama-lama mesti fokus pergi belajar, masuk U, ambil degree, ambil diploma semua. Kau macam tak berhati aku cakap sejajar tadi. Tak ada lah, aku okey je. Dia ada tu perkataan menara gading tu. Yes. Betul. Dia nak yang tu dulu. Tapi sekarang ni kemahiran. Bagi aku pun, saya pun fokus kemahiran. Ya betul. Saya bersyukur sangat lah KBS, bawah KBS ni ada institut latihan dia. Sebab memang saya senang cerita, saya pergi mana saya rasa IKBN the best lah. Sebab saya pergi mana pun saya cakap masuk IKBN senang. Daripada kau masuk merepek-merepek kos entah apa-apa, keluar dia tak ada apa-apa kan. Better masuk IKBN lah. Saya suggest lah. So okay, nak tanya juga cara belajar. Ni IKBN tak bayar saya tau. Tak apa, saja nak tanya pengalaman. Cara belajar dia kat dalam IKBN tu macam mana? Cara belajar lagi satu, dia cara belajar dia best. Sebab apa? Dia teori sikit, praktikal banyak. Macam kita orang lebih kurang 20 ke 30% teori, yang selebihnya praktikal. Course saya pula yang best tu sebab apa? Saya dekat zaman IKBN, saya tak balik rumah pun. Sebab kita orang setiap minggu ada event sukan. Event sukan satu Malaysia kita pusing. Sebab nak pergi sana, kita orang buka katil 20 lebih katil, lepas tu massage orang habis contoh maraton kan. Habis je dia orang lari, datang massage. Kita orang pusing satu Malaysia, satu dunia pula. Satu Malaysia dulu lah, time belajar. Time belajar je. So during kita buat praktikal tu, waktu tu kita belajar. Pembelajaran tu. Itulah pembelajaran kita. So saya nampak efek daripada kita pergi event banyak tu, bila saya keluar di sana, kita banyak belajar cara bisnes macam mana, cara nak handle team macam mana, cara belajar kita in group tu macam mana, macam-macam kita belajar. Dan benda tu guna pakai kat luar. Lepas kita orang habis tu. Itu best tu. Dia lebih pada hand on terus lah. Ya betul. Benda tu. That's why waktu kita pergi tour, waktu abang tour dulu tu, masa-masa tu sekali teori dengan praktikal terus. Betul gitu kan. Betul. So nak tanya juga, bila macam kata kita sebagai pelajar di institut dulu, macam mana nak bergerak terus bila dah belajar tu jadi orang kata tu profesional pula dalam kerjaya yang ada tu? Itu satu, dia sekarang ni kalau contoh dalam bidang saya cerita dalam bidang saya bidang saya ni sekarang dia punya permintaan tinggi. Jadi dia berbalik kepada bergantung pada individu juga. Kehendak dia, macam dia bersungguh tak nak buat benda tu. Dia berbalik pada
diri sendiri juga. Nak ke tak nak tu je. Sebab peluang besar tuan-tuan. Yang paling best sekali, alhamdulillah sekarang ni boleh cerita sikit. Ni bukan riak Okay. Hashtag bukan riak. Disclaimer ni bukan riak tau. Bukan riak, minta maaf tuan. Okay, saya nak cerita, alhamdulillah sekarang saya dah buka bisnes kan. Saya dah buka bisnes dan saya ada juga staff. Alhamdulillah staff saya semua daripada KBN. Lepas tu yang paling best sekarang ni, bisnes besar saya ada dua. Satu, kita bagi treatment. Satu lagi, kita mengajar kursus. Kita melahirkan ramai usahawan dalam urutan sukan. Sekarang kita punya student tuan-tuan dah ramai. Dan paling bestnya, yang ramai-ramai tu semua dah buat income. Minimum 7-8 ribu sebulan. So kita nampak bayangkan yang belajar 2 hari dengan kita pun boleh buat income macam tu. Bayangkan yang budak-budak TVET yang dalam IKBN ni, dia orang belajar setahun 2 tahun, keluar lagi best lah. Lagi gempak lah. Lagi permintaan tinggi daripada dia orang. Ke mana channel diorang akan pergi? Maksudnya dah belajar macam Abang Mujib sendiri dah ada kemahiran tu. And then macam channel dia kalau freelance. Dia banyak. Satu dia ada community. Satu dia ada community sport massage. Maksudnya community sport massage kecil. Kecil. Pusing-pusing orang kenal macam tu je. Itu. Lepas tu kita akan pass klien. And then yang paling best, permintaan urutan sukan ni dekat kelab-kelab bola, kelab-kelab sukan, lepas tu dekat pusat-pusat fizioterapi, dekat MSN, semua permintaan dia sangat tinggi. Dan paling best tuan-tuan, kawan-kawan saya ada ikut tim luar negara. Maksud tim Jepun, Denmark, pergi. Kadang-kadang diorang hire tim Malaysia ni, masa ni pergi ke diorang untuk masa atlet-atlet diorang. Tu nak cakap. Sampai ada satu atlet ni, dia orang Malaysia tapi dia training kat US. Dia kat US dia tak massage. Dia balik sini baru massage. Sebab apa? Kadang-kadang dekat luar negara, saya bukan buruk kat luar negara tau. Tapi nak bagi tahu tangan orang Malaysia ni lagi bagus. Maksudnya lagi best dia orang rasa massage kat Malaysia ni. Sebab tadi masa aku salam dengan Abang Mujib tadi, tangan aku sakit tau. Lepas salam okey dah. Apa? Dia salam sambil urut macam tu. Salam gitu je tapi alhamdulillah okey lah. Oi, bermakna saya yang sakit bang. Benda ni buka minda macam ni tak sangka lah macam urutan sport ni boleh jadi satu kerjaya, boleh jadi satu bidang tau kan. Kita sendiri tak tahu sebenarnya. Ya betul. Dia memang satu sekarang ni. Yang bestnya sekarang ni bidang tu meningkat naik macam ni. Yang bestnya ramai yang sekarang ni yang saya tengok kan. Dulu waktu zaman kita awal-awal buat kursus, yang datang kursus mesti orang-orang yang datang nak belajar urutan sukan, mesti orang-orang yang background sukan. Tapi sekarang yang datang sekarang ni, yang banyaknya pelajar universiti. Yang dah habis belajar universiti, saya tak tahu, saya tak nak bersangka buruk apa, dia orang mungkin tak dapat kerja ke apa, dia orang datang belajar massage. And then dia jadikan massage kemahiran massage yang apa yang dia belajar daripada kami ni sebagai side income dia orang ataupun full time dia orang. Itu nak cakap massage ni boleh bantu semua orang lah juga. Tak kira pelajar universiti ke ataupun orang yang dah bekerja tapi dia nak buat side income pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab dia punya market tu tengah naik. Saya tanya kenapa naik kan? Sebab orang Malaysia tengah rajin bersukan. Bila dia orang sukan, dia orang sakit-sakit badan. Automatically bila dia orang dia orang sakit badan, dia orang Malaysia ni kalau sakit badan dia kat tukang urut, dia tak ingat hospital. So automatic dia punya jururut tu naik lah. Nama jururut ataupun permintaan dia. So satu lagi sebelum kita tengok soalan-soalan ni. Sabar dulu kan. Ambil nafas. Macam awak cakap tadi, ada orang luar datang belajar dalam sehari 2 hari kan. So adakah sehari 2 hari dah jadi orang kata juruterapi dah kira dia ada sertifikat ke atau kena ada course ke apa-apa ke? Dia kalau basic, level basic, dia hanya datang belajar 2 hari dan dalam masa 2 hari dia belajar basic kemahiran tu, and then balik dia kena buat satu orang cakap kerja rumah kerja rumah untuk dia perfectkan massage dia, kualitikan massage dan stamina dia. Urut ni kena stamina bang. Dia penat juga kan. Benda yang mungkin lebih besar dari kita. Ya betul. So kita ada guideline dia macam mana kita nak jadikan dia terapis the best lah. Sampai ada kawan saya bang cakap, bang alhamdulillah bang, income saya bang sekarang 7-8 ribu senang-senang. Hutang saya bang alhamdulillah bang 3-4 bulan tu dah advance dah ada. So dia bersyukur sangat-sangat, dia cakap 2 hari tu cukup untuk kita belajar. Ya betul, 2 hari dan ada praktis dia. Kita belajar lah. Saya ada 2 hari free tau lepas ni. So nanti boleh belajar. Abang saya sponsor bang, jangan risau. Saya datang dia belajar insyaAllah. Okay Azwan, dah boleh kita pergi ke soalan ni.
Okey, pada awal-awal lah. Okey, dah habis belajar setahun kan. Okey. Lepas habis belajar, apa cabaran terbesar pada awal-awal nak jadikan benda tu kerjaya? Saya kalau awal-awal tu saya sebab tak ada apa-apa cabaran. Sebab apa, waktu tu permintaan untuk jururut tinggi. Okey. Sekarang pun tinggi juga. So kita macam TVET ni senang dapat kerja. Tahu tak? Senang dapat kerja. Kalau dia tak kerja dengan orang, dia boleh buat kerja sendiri. Oh yelah, betul lah. Sebab kemahiran kan. Ya, betul. Contohlah bang kan, kalau saya belajar urut, kalau saya contohlah saya kerja dengan orang, okay, saya pergi bekerja, tapi once saya balik rumah, saya boleh buat kerja lagi. Once saya kalau balik kampung pun, saya boleh generate income lagi. Sebab kemahiran tu ada kat dalam diri dia. Dia tak perlukan macam contoh office ke, tak perlu. Betul lah tu. Itu paling best. Sebab saya waktu awal-awal tak ada apa-apa. Kalau abang tanya saya lah, cabaran tu memang kurang abang. Sampai orang industri tunggu kita untuk nak kerja dengan dia orang. Itu yang bestnya. Kita punya syllabus, dalam syllabus kita dah ajar ada guideline. Macam mana kita nak massage sampai kita ada confident, sampai kita boleh charge dia. Ada syllabus dia. Dan paling bestnya tuan-tuan, syllabus kita ajar quality dan stamina. And then quality dan stamina automatic dia akan jadikan tuan punya marketing mulut ke mulut. Jururut ni marketing mulut ke mulut je. Yalah. Tengok dia punya social media sendu je, tapi Mamat ni kaya raya. Macam mana boleh kaya? Tapi dia mulut ke mulut je. Itu paling best sekali. Kalau abang cerita dalam bidang saya. Belajar. Kita belajar ni. Berapa cas sekali urut? Untuk kalau Urut? Itu best nak cerita. Nak tahu kan berapa? Ini saya sering, kalau anak buah saya sering bagi tahu. Saya cerita dulu berapa kita boleh cas. Kalau kat Lembah Gelang ni lah, orang cakap KL Selangor ni, kat bandar-bandar besar tu kan, kalau tuan-tuan letak sejam full body massage 100, orang cakap murah. Murah. Itu kalau dia datang rumah kita. Minta maaf. tak apa. So dia kalau kita pergi, dia datang tempat kita 1 jam full body massage 100, orang cakap murah. Kita ambil lah murah. Simple matematik. Okay, 100 1 jam. Kalau kita hari tu kerja 2 jam je bang, berapa dah? 200. Kita kerja Isnin sampai Jumaat lah. Dah berapa? 1,000. Dah 4 minggu. Tak sejuta. 4,000 bang. Betul lah. Sehari kerja 2 jam ni 4,000. Patut kata boleh dapat 7-8,000. Ya, ada bekas peserta kita bang, dia baru-baru ni dah lama lah, perempuan. Dia buat kat rumah je. Dia set up bilik dia kecil, rumah. Income dia bang 15-20,000. Ya, hari tu saya call, saya tanya, "Kak, bulan ni berapa? Dah baru tengah bulan." "Oh, baru 10,000 je Ji." "Oh, saya yang baru 10,000 baru 10,000 macam tu bang. Memang tukang urut ni orang cakap jutawan silent. Nampak macam tukang urut je, tapi cuba abang kira dia punya income. Itu baru 100 bang. Ada orang, kalau zaman saya peak time dulu abang But sekarang saya tak urut dah bang. Dia dah ni. Dia pakai orang. Alhamdulillah. Dia maknanya dia kalau orang kata dia ni AI yang dah mengarah ke AI lain. Dia suruh orang lah. Dia dah atas lah. Dia dah diamond. Platinum dia dah atas. And then waktu tu saya pergi rumah orang je bang, paling minimum 250. 250 ke 350. Ada orang bayar saya pergi 600 dia bayar. Bayangkan 600 orang sekali pergi borak-borak sikit-sikit dah 600. Income dia memang macam tu bang. Habis ramai orang minta utang saya lepas ikut kas ni. Ramai jadi tukang urut ni. Betul, ramai memang nak tukang urut bang. Sebab apa, saya tengok sekarang kita buka khusus penuh. Orang ramai nak belajar. Sebab apa, dia cakap memang boleh buat side income. So memang tak salah lah kalau kepada ibu bapa yang ada anak yang baru lepaskan SPM kan, pergi ke arah TVET. Kadang-kadang sekarang ibu bapa mungkin dia terikut-ikut sangat yang dulu, zaman dulu punya, kalau tak masuk universiti tak boleh, kau kena masuk universiti. Tu dia tak tahu pasal, kita tak boleh salahkan dia sebab mungkin dia tak tahu dia punya industri ni macam mana. Tapi ramai ibu bapa dah mula sedar, dia akan hantar anak dia ke IKSN, Institut Kemahiran Struktur Makanan Sukan. Saya nak tanya ke kan, berapa lama sebenarnya untuk jadi seperti Bro Mujib ke lah. Orang kata senang cerita berapa lama sebenarnya, kalau kata ni ke 2 hari kan. Sebenarnya paling betul-betul solid nak menjadi seorang terapis yang okey, berapa lama masa untuk belajar? Okey, kalau belajar tu kalau nak jadi betul-betul profesional, dia bergantung pada diri juga. Kalau yang dia belajar yang short course tu, dia lagi ramai dia urut, lagi banyak dia
pengalaman dia. Okey. Sebab pengalaman dia contohlah satu klien dia akan dapat satu pengalaman. So banyak klien banyak pengalaman. So bila dia banyak kali urut, dia akan menyebabkan orang tu profesional. So dia sebenarnya balik pada diri kita, kita kena urut ramai orang dulu. Tak boleh orang yang sama Tak boleh orang yang sama. Kalau orang yang sama pengalaman satu je. Dapat lain-lain. Ya, so tempoh masa tu dia tak ada tempoh yang ditetapkan bang. Dia ikut bergantung pada orang tu berapa banyak dia urut, atau kerajinan dia, kehendak dia betul-betul nak tak, ataupun dia just saja-saja je. Kalau macam saya, sebab saya alhamdulillah Allah bagi saya izin Allah izin saya sebab saya mula awal umur 19 tahun. Saya dah masuk belajar kan. Sampai sekarang umur dah 19 plus 19 plus okey. So awal lah saya start. Okey. So daripada saya belajar, and then saya masuk dalam bidang ni dalam ISN, Institut Tunggal Negara, urut atlet Malaysia, pergi belajar banyak. Saya belajar dekat ISN tu. Sebab ISN ni dia boleh katakan tempat yang paling top lah dekat Malaysia ni untuk dalam bidang saya. So saya bersyukur dapat belajar masuk situ, dan saya banyak pengalaman dekat situ. And then lepas 6 tahun saya resign dari sana, saya buka company sendiri. Buka company sendiri tu pun ada cerita dia bang. Kita rehat dulu. Belum rehat. Hampir nak rehat. Dah cantik dah tu. Sikit lagi tu. Sikit lagi dah hampir nak ada berehat cerita dia waktu saya start company tu. Baru kita cerita tu. Tapi satu soalan lagi. Okay. Injury macam mana yang boleh diurut sebenarnya? Okay, injury yang macam mana. Dan sebelum tu, tak semua orang boleh kita urut. Itu betul. Tu nak tahu betul. Tak semua orang kita boleh urut kalau ikut ilmu urutan sukan. Kalau ikut ilmu urutan lain, mungkin dia cakap ada bercanggah dengan kita. So dia tak boleh bida'ahkan masing-masing lah. Bida'ah dah ni. Wajib ni. So benda ni selalu saya cakap. Sebab yang datang belajar kita kadang-kadang orang yang mengamalkan urutan lain. So saya cakap orang ni tak boleh masal, dia cakap boleh. So orang yang mana yang tak boleh masal adalah orang yang baru kena injury bang. Macam contoh baru terseliur. Orang injury macam tu, injury yang baru kena, kita kena elakkan untuk urut. Kalau abang tanya siapa yang injury apa yang tak boleh urut tu banyak lagi. Orang yang demam, orang yang ada kanser. Ni saya cerita urutan sukan tau. Orang kanser, lepas tu orang yang patah tulang, pun tak boleh urut juga. Yang tak sesuai untuk diurut juga. Macam orang bersalin, lepas bersalin. Ya, orang bersalin. Orang bersalin urutan sukan tak sesuai, tapi dia sesuai urutan yang bersalin. Dia dah masuk musim bersalin. Kalau dia tengah bersukan, kita urutan sukan sesuai untuk dia. Kalau dia dah masuk bersalin, dia kena cari urutan lain. Kalau orang kena stroke, lain pula dia punya urutan. So kita kena tengok situasi orang tu, mana yang sesuai untuk dia. Maknanya dia kena mengikut urutan lah. Ya, ikut urutan dia tu. Bukan mengikut giliran. Maksudnya faham tak? Bukan giliran, kau macam mengikut urutan. Urutan dia ikut musim bang. Ikut musim. Saya urutan kedua. Macam tu. Tu tak semua orang boleh diurut. Sebab apa orang Malaysia ni, dia kalau sakit je dia ingat tukang urut. Iyalah. Betul. Sebab tak semua sakit kita boleh pergi urut dulu. Kita kena jumpa doktor dulu kadang-kadang. Sebab takut, contohlah dia sakit sini, mungkin ada koyak, dia pun pergi jumpa tukang urut. Tukang urut pun tak tahu, dia tekan koyak lagi. Itu tak boleh urut. Tapi tadi macam dia pula tak tahu sakit ke, tak sakit apa pun pergi urut. Tak faham lah. Itu dah cegah tu macam cegah. Cik nak bagi tahu. Urutan sukan ni dia mencegah awal. Dia tak seperti kau dah sakit pun urut. Ya betul. Urutan sukan ni. Urutan sukan ni bang kan. Okey, nak senang faham urutan sukan ni, abang ada kereta? Ada. Kereta kan kalau ada service center dengan bengkel tu. Kita urutan sukan ni adalah service center tu. Kereta tak rosak pun kena hantar servis, betul? Urutan sukan macam tu. Tak sakit pun kena hantar. Pergi urut. Sebab apa? Kita nak mencegah daripada sakit. Ramai orang salah faham. Dia cakap tunggu sakit baru urut. Tak. Sebab ramai klien kita first time datang mesti dengan injury. Sebab dia tak tahu pasal tu. Betul. Dia first time dah kena masuk bengkel. Macam tu lah. So macam atlet sukan ni dia memang urut tu setiap hari kena urut ke macam mana? Kalau dia bergantung pada aktiviti dia. Kalau aktiviti dia teruk, badan dia banyak pakai, dia kena urut. Dia tak kisah, setiap hari pun boleh urut, tak ada masalah. Urut dengan kerat pun tak ada masalah. Sebab tu abang tengok atlet Malaysia bang, dia training teruk tapi dia injury tak ada sangat, kurang. Sebab apa? Dia ada team recovery dia. Team yang menjaga dia. Tapi orang awam banyak injury sebab tak ada orang jaga dia. Yalah tu.
Sebab ni urutan ni function dan penting juga sebenarnya sangat kan. penting bang, sangat penting. Okey, sebenarnya ni kita dah boleh dah sebenarnya. Kita berehat seketika seketika kan. Okey, jadi pada anda semua jangan ke mana-mana yang mungkin sambil teruja tengok and then rasa macam nak tahu lagi macam mana cara nak urut orang ni dan macam mana pula teknik-teknik urutan yang ada bersama dengan Bro Mujib kita ni. Kejap lagi kita akan kupas kan, sebab Azwan dia kata tadi belakang ada sakit sikit. Wah, terus sakit. So kita minta Bro Mujib kita tengok-tengok kat belakang sebab dia dah banyak pergi dah tempat urut tapi tak kena. Banyak bang Banyak pergi dah. Berapa kali pergi. Cuma minyak matahari tak bawa. Tak apa, ada minyak yang tak ada bau. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan anda dalam Kita Bincang Podcast @Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Hari kita borak pasal TVET bersama dengan Bro Mujib. Terbaik. Adakah anda telah bersedia? Gerakan membudayakan sukan dan gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai program dan aktiviti bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan menanti anda di seluruh negara. Sertai kami di Hari Sukan Negara 2026. Layari harisukannegara.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dalam dunia moden yang serba pantas, wanita muda hari ini memikul pelbagai tanggungjawab, serentak mengejar kerjaya, melanjutkan pelajaran, menjaga keluarga dan dalam masa yang sama berusaha menepati standard sosial serta penampilan. Dalam kesibukan ini, aspek pemakanan sering menjadi mangsa utama, dilupakan, dipandang ringan atau diganti dengan pilihan mudah tetapi tidak berkhasiat. Wanita muda hari ini sering terperangkap dalam rutin kehidupan yang padat. Dalam tekanan memenuhi semua peranan ini, aspek pemakanan kerap diketepikan. Makanan tidak sihat dan tabiat makan tidak mengikut waktu bukan sahaja menjadi kebiasaan, malah dianggap normal demi menjimatkan masa dan tenaga. Bila kerja habis lewat malam, tak ada masa untuk masak. Tak ada tenaga nak fikir pasal makan seimbang. Yang penting isi perut cukup untuk teruskan hari esok. Wanita hari ini memang multitasking. Kerja, belajar dan uruskan keluarga. Makan ikut sempat. Kadang-kadang tak makan langsung. Lama-lama dah jadi macam rutin biasa. Sibuk boleh, abaikan makan? Jangan. Sebenarnya nak sihat tak susah. Mulakan dengan langkah kecil, pilih makanan yang seimbang, amalkan konsep suku-suku separuh. Suku bahagian dari sumber karbohidrat, suku bahagian daripada sumber protein, serta separuh bahagian dari sayur dan buah. Jangan lupa ambil air kosong untuk lengkapkan hidangan. Satu lagi, luangkan masa juga untuk bersenam. Gerakkan badan walau seketika. Sihat itu kan pelaburan masa depan. Mulakan dengan langkah kecil, pilih makanan sebenar, gerakkan badan, hargai diri. Kerana kesihatan bukan satu pilihan mewah, ia satu pelaburan untuk masa depan.
Kembali lagi kita dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. bersama dengan Bro Mujib kita ni, seorang pakar terapis. Kan? Yang mana kalau ada sengah-sengah badan, boleh berjumpa lah. Tapi kalau ada sengah-sengah otak, Janganlah. Tapi bukan semua boleh diurut oleh Cik Mujib. tak semualah kan. Okay, kalau kita borak pasal TVET, mungkin ada antara individu dekat luar sana yang masih skeptikal untuk TVET ni, dan apa yang Cik Mujib boleh kongsikan lah. Mungkin apa tu, yang kat luar sana masih mungkin ibu bapa ataupun yang ada malu dengan kawan-kawan dia yang dah pergi universiti. Takkan aku nak masuk TVET kan, malu aku. Sebab dia kadang-kadang ramai orang punya fikiran, dia ingat TVET ni macam ni budak tak pandai ni, patut dia belajar kemahiran. Tak sebenarnya. Tak. Sebenarnya dia bukannya tak pandai, dia tukar haluan je. Macam saya cakap dari awal tadi, ada orang pergi haluan akademik, ni haluan TVET. So bagi siapa yang nak tahu, dunia TVET ni sangatlah best. Sebab lagi satu, dia punya permintaan kepada industri sangat tinggi. Senang cerita, senang dapat kerja orang cakap. Kalau tak dapat kerja pun boleh buat sendiri. Maksudnya boleh buat bisnes sendiri. Bukan bisnes besar-besar suruh buka kedai pun tak. Kadang-kadang boleh buat kat rumah je. Guna apa yang minimum yang dia ada pun dah boleh buat duit. Kadang-kadang duit lagi jana lagi banyak daripada orang yang ada PhD. Saya bukan rendahkan PhD ni. Betul. Contoh. So sebenarnya kat TVET ada banyak lagi kos-kos kemahiran lain pun. Banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Bidang otomotif lah, apa pun macam-macam ada kan. Betul. So pilih lah yang sesuai yang kita rasa. Mungkin kita ada kepakaran tu, kemahiran dah kita minat. Baik ambil. Bagus sebenarnya masuk TVET. Ya betul. Memang bagus. Terlalu banyak. Dekat IKSN pun, IKBN pun, Institut Kemahiran Belia Negara pun, banyak kos-kos dekat sini, dekat sana. Tengok lah. Pergi je kat Google ke apa, cari. Google tengok mana yang minat, just masuk je. So macam mana kelayakan nak masuk IKBN, IKSN ni? ada SPM cukup. Ada SPM dah okey dah kot. Dia ada date-date masuk ke macam mana? Dia ada dia akan buka permohonan tu. Tapi saya tak tahu bila dia akan buka. Tapi akan ada buka. Dan sekarang saya tengok daripada zaman dulu, IKBN dia macam susah sikit nak cari pelajar. Sekarang slot penuh je. Penuh pula. Susah nak masuk pula. Susah nak masuk pula. Sebab apa, permintaan dia dah tinggi dan orang dah mula sedar. Orang cakap orang dah mula sedar pasal TVET ni sangat penting. Dan TVET ni dah jadi pilihan nombor satu. Macam tadi pilihan bukan pilihan nombor 2. Pilihan nombor satu. Nombor satu dah sekarang. Ya, sampai jiran saya, ada budak jiran saya, dia budak kecil lagi, dia masih SPM. Dia kadang-kadang datang tolong saya dalam kursus masak. I suppose dia dah siap dah. Lepas ni cik, saya nak masuk saya nak masuk IKBN, saya nak belajar. Dia dah semangat dia. Sebab apa, dia nampak contoh depan mata. Bukan dia seorang, ramai lagi. Dia dah nampak contoh depan mata. Sebelum SPM tamat, dia dah target nak masuk IKBN. Sebab apa, dia dah nampak, betul lah, ni nampak jalan dia ke sini. Kalau belajar ni dah pergi ni, boleh jadi. Dan paling best bang, kalau tuan-tuan belajar urutan sukan, dia bukan jadi tukang urut je. Itu paling nak kena tahu. Orang ramai ingat belajar urut jadi tukang urut je. Tak, belajar urut boleh jadi macam-macam. Salah satunya, dia boleh jadi tukang urut satu. Dia boleh jadi personal masuk ataupun juru urut kepada tim-tim. Ataupun dia boleh jadi penganjur kursus urutan sukan. Ataupun dia jadi pengajar. Ataupun dia boleh jadi juga PP, pegawai penilai untuk orang nak ambil SKM semua. Macam-macam dia boleh jadi. Businessman macam saya sekarang lah. Dalam bisnes kan, boleh ke arah bisnes. Dan satu hari dia tak urut pun, dia kontrol orang-orang bawah je. Dia bukannya nanti orang akan cakap jadi tukang urut, sampai bila nak jadi tukang urut. Itu salah faham. Jadi belajar juru urut bukan jadi juru urut je, boleh jadi macam-macam. Kena fokus, istiqamah je. Itu yang penting. So apa beza dengan contohnya dengan urutan sukan dengan fisioterapi, dengan chiropractic, dengan urutan-urutan lain? Ni susah soalan ni. Itulah. Peluh dah saya. Kipas. Kau kuatkan lagi. Okay, urutan sukan ni bahasa mudah orang faham. Urutan sukan ni dia lebih kepada hands on, tangan. Maksudnya dia hanya full manual terapi. Fisioterapi pula dia banyak ada guna mesin. Mesin semua. Dan dia cara kerja je lain, tapi objektif semua sama. Objektif dia nak pemulihan. Cuma cara teknik je lain. Dan pengetahuan dia, cara dia buat,
Itu je lain. Tapi objektif still sama je. Yelah. Semua Pemulihan. Pemulihan nak kembali okey lah Betul, semua kan. betul. Okey, okey tu time belajar dulu lah KBN semua. So lepas tu kata belajar setahun dapat kerja di ISN. Macam mana boleh dapat tawaran tu dan boleh cerita sikit pengalaman 6 tahun kat sana tu? So saya lepas habis belajar semua, saya praktikal kat sana. Okey. Praktikal kat sana, saya perform dalam praktikal. And then lepas tu saya, waktu tu tak ada kosong lagi. Saya pun macam, tak ada kosong lagi, tak apalah. Tapi sebelum tu, waktu tengah praktikal, saya dah tahu dah tak ada kosong. Saya dah pergi interview. During praktikal tu, saya dah pergi interview tempat lain dah. Satu syarikat spa ni, 2015 ke tak salah saya. Satu syarikat spa ni, saya pergi interview kat dia. Jadi tukang urut juga. Jadi tukang urut kat spa. Saya rasa saya orang pertama yang buka urutan sukan dekat spa. Kita orang buat apa tu, ada package spa, ada package urutan sukan dekat spa. And then saya tu cakap sebelum habis praktikal lagi, orang tu dah tunggu dah. Cakap, okay, lepas habis praktikal awak terus masuk kerja dengan kita And then after, saya rasa setahun ke tak sampai setahun, ISN dapat tawaran ISN, ada kosong. Jadi pun masuk ke ISN. Daripada situ saya perform lah 2016 sampai 6 tahun lah. So banyak lah saya pergi. Kita akan urut dekat klinik tu, urut-urut atlet sebab at sekeliling tu kat Bukit Jalil ada ramai orang training kat situ, atlet training situ. Jadi after training dia akan datang buat recovery, buat massage. And then boleh katakan department jururut antara yang busy dekat ISN tu. Sebab apa, kita kena urut kat situ. Dan keluar negara pun kena pergi juga. Kadang-kadang kawan-kawan saya baru touchdown je daripada negara, kena terbang ke negara lain pula. Sebab bukan nak cerita kita pergi luar negara, kita nak cerita betapa pentingnya urutan sukan tu ke atlet. Betul. Kalau atlet tu tak buat urutan sukan, dia punya performance akan effect. Contoh lah tuan-tuan, kita ambil lontar peluru. Lontar peluru. Contohlah dia lontar. Contoh dekat sini dia dah keras. Dia pun malas aku pergi urut. So dia lontar, dia keras. So dia punya limit ROM tu, range of motion tu, dia dah limit. So dia tak nak lontar tinggi. Sebab apa? Dia malas nak pergi massage. So dari situ dia boleh effect dia punya gold medal. Tak nampak penting. Walaupun kecil kita punya kecil sangat kita punya kata tu kesan ataupun something like that lah kan. Something like that tu kecil je kita punya tu, tapi efek kat dia tu sangat besar. Sebab tu saya cakap urutan sukan ni sangat penting pada atlet Malaysia. So kat situ saya belajar banyak benda, pergi luar negara lah, pergi SEA Games, ASEAN Games. Saya bersyukur lah sebab dengan urutan sukan ni je saya dah boleh terbang ke mana-mana, jadi profesional lah, Alhamdulillah. Antara atlet yang atlet ramai bang. Atlet terlalu ramai dah urut. Antara yang mungkin yang saya ingat lah, mungkin Datuk Latif. Datuk Latif Romli tu yang melompat jauh kan. Sorry. Take urutan juga tu. Dia nak kena ni. Dia sabotage dia. Okay, Datuk Latif, lepas tu Ziyad, Ziyad Zulkifli dan banyak lagi lah. Saya pun tak ingat dah bang. Banyak lagi. Sebab apa, atlet Malaysia memang kita yang kena massage kat situ. So memang skop kerja kita. So kalau masa Olimpik bila yang bro pergi tu? Waktu tu saya dapat pergi Paralimpik Tokyo 2020 waktu zaman COVID tu. Itu seksa juga pergi situ. Ada cabaran juga lah. Sebab apa, waktu tu zaman COVID, jadi kita balik kena quarantine, kena kurung dalam seminggu 2 minggu kat hotel. Terseksa tuan. Tapi waktu tu Alhamdulillah kita dapat banyak gold medal waktu tu. Gold medal. Waktu tu memang yelah, kita pergi, saya rasa macam sangat best lah. Sebab apa, kita serve untuk negara kita. Dengan TVET yang kita belajar, dengan kemahiran yang kita belajar ni, kita dapat, kita hanya belajar kat IKSN je, boleh pergi sampai serve untuk negara. Bayangkan dia punya perasaan tu, macam mana tuan? Berbakti untuk negara kan. Kadang-kadang orang belajar tinggi-tinggi pun, saya bukan rendahkan orang tinggi, tak. Dia tak dapat yang macam mana Allah bagi kat saya ni. Macam tu. So saya sampai belajar macam tu je. Belajar adalah setahun je. Dapat SKM 3 je, tak ada diploma pun, bawah daripada diploma. Tapi boleh sampai tahap boleh serve kepada negara. Itu rasa macam best lah. So siapa yang nak jadi, bukan macam saya lah, lebih baik dari saya, pilihlah IKSN. Mantap. Tu mantap. So kawan-kawan lain yang sama-sama belajar tu pun masih aktif dalam bidang ni. Ya, masih ramai juga aktif. Ada yang jadi jururut badminton Malaysia, ada yang masih ada dekat ISN, ada yang masih kerja dengan syarikat-syarikat sport massage. Banyak lagi.
Yang masih berjuang ada yang mungkin buat sendiri pun ada lagi. Banyak lagi lah. Ada yang kawan-kawan saya yang berkhidmat untuk tim luar negara pun ada. Tim luar negara pun ada. So dia orang sangat bagus lah. Kita nampak waktu belajar tu, waktu during kita belajar tu, tak ada nampak pandai sangat dia. Tapi yelah main-main dan semua. Dia macam hua-hua. Tapi bila dia orang keluar tu, dia orang jadi manusia tau. Dalam kelas tu, betul ke ni kan? Macam sama kat macam saya. Hua-hua juga. So saya harap abang tak tanya lecturer saya perangai saya macam mana. Tapi itu waktu belajar. Cabaran Bro Mujib kita dekat Olimpik adalah kena massage Paralimpik, atlet Paralimpik. So different tak untuk massage atlet Paralimpik dengan atlet yang normal lah maksudnya? Normal. Dia kalau kita, sebab kita dah biasa, so kita tak nampak macam perbezaan pun. Kita rasa sama je massage dia orang, massage Apple dengan Paralimpik tu sama je. Sebab dia orang perangai pun sama je. Sebab dia orang atlet ni, dia macam hua-hua sikit. Abang tengok dalam TV memang macam serius fokus. Tapi kita dah dengan dia, dia macam orang cakap macam family lah. Macam ragam lah. Macam ragam lah. So kita anggap sama je semua. Sebab apa? Jadi jururut sukan yang profesional ni tuan, profesional. Betul lah profesional ni. Dia bukannya kena pandai urut je. Itu kena penting. Dia bukan pandai urut je, dia kena tahu, kena jaga psikologi atlet, kena jaga mental dia, perasaan dia. Sebab apa? Dia atlet-atlet ni kadang-kadang dia ada masalah pun dia jumpa kita. Sebab kita rapat dengan dia. Kita masak sambil tu dia luar, ada masalah dengan ni. So ada tahap yang sampai dia ada masalah, dia luar kat saya bagi solution, esok dia gold medal. Padahal dia bukannya atlet pilihan pun. Itu yang cakap, kita sampai kena tahap jaga perasaan dia. Sebab apa? Kita tak boleh masa ni, kau injured ni, teruk ni. Kita tak boleh macam tu. Sebab apa? Automatik kita akan downkan psikologi. Bila down psikologi dia, effect kat game dia. Betul. Macam tu. So memang kalau jadi jururut profesional ni bukan pandai urut tau. Kena pandai jaga perasaan orang, pandai jaga psikologi orang tu. Semua kena jaga, semua kena tahu. Nampak macam senang, kau tu jadi tukang urut. Tak. Efek tau. Kalau kita cakap bukan-bukan, efek kepada dia. Ya tu kan. Betul. Kena jaga mulut nak jaga hati dia, nak jaga perasaan, nak jaga emosi lah. Stress bang. Kalau apa-apa efek, contohlah kita salah buat kan. Ni atlet gold medal ni. Kalau kita salah buat je ni. Efek pada berapa tahun dia training ni. Sebab tu kena jaga betul-betul. Bukan senang lah nak jadi seorang jururut kat ISN tu. So selamat berjuang kepada kawan-kawan saya masih di ISN. Selamat juang. Saya ada satu lagi yang curious sikit lah kan. Curious lah. Cuma nak tahu kan. Kadang-kadang macam yang Bro Mujib cakap lah, dia macam ibarat kereta. Sebelum kita ni kereta rosak, kita akan pergi buat pencegahan dulu lah. Betul. Kata maintenance dan sebagainya kan. Betul. Okay, sekiranya saya seorang atlet. Okay, saya atlet lumba lari lah contoh kan. Jadi nampak. Sebelum saya nak pergi lumba lari, sebelum saya nak berlari ni, of course saya kena jumpa dengan Bro Mujib dululah, betul tak? Betul. Okay, so apa rawatan yang awal ni untuk pencegahan ni? Dia sebenarnya tu kan, ramai atlet tersepak lagi. Ni misteri, ni ada benda ni. Minta maaf. Okay. Apa tu, ramai orang dekat sana dia salah faham. Especially runners amateur. Runner ni dia datang massage hanya during nak competition je. Contoh dia ada event kan, dia baru nak massage. Itu tak betul. Dia kena massage waktu dia training tu. Sebab waktu training tu dia banyak guna otot dia. Otot dia waktu tu dia tengah penat. So waktu tu dia tengah kena urut dengan kerap. Sebab apa ramai orang dia kadang-kadang salah pilih circle. Dia tak tahu pasal recovery. Jadi dia, Cik Mujib, saya nak masak ni, esok saya ada event. Tak boleh. Sebab once kita masak dia mungkin akan ada effect dekat dia punya running. Sebab apa, muscle dia tak biasa, memori muscle dia tak ada urutan. Maksudnya ni aktiviti apa ni tiba-tiba. So takut dia ada tindak balas. So yang paling best sekali adalah waktu during dia training untuk ke event tu, waktu tu dia kena banyak urut. Itu yang sepatutnya. Sebab waktu during tu dia banyak guna, dia nak push the limit dia kan. Waktu tu dia tak buat recovery. Tiba-tiba waktu nak competition dia buat. Mana boleh? Tak boleh. Kalau dia buat pun waktu nak dekat competition, dia tak buat waktu training, nanti ada side effect kat dia. Nanti dia tak nak lari, dia ada sore sini, sakit sana, sakit sini, sebab kesan daripada urut tu.
Bukan sembarangan juga Sebenarnya kena training, kena ni. Sebab tu kita seorang atlet, juru urut ni dia tak boleh main urut je. Dia kena tahu situasi orang tu. Kena tahu situasi klien kita, dia sekarang ni dalam fasa apa, training ke, nak dekat competition ke, lepas competition ke, kena tahu semua benda tu. Benda tu semualah saya belajar dekat IKSN, Institut Kemahiran Sukan Negara. Dekat situ saya belajar, and then kat ISN pun saya banyak belajar. So saya applykan dalam bisnes saya. Okay, so duration urut setiap orang tu kena sejam ke ada masa-masa? Kalau full body massage minimum lah 45 ke 1 jam lah. Itu the best lah. Itu untuk atlet. Maksud itu untuk orang yang jaga performance dia. Macam contoh lah, kalau tak atlet pun orang-orang yang cari makan dengan sukan. Macam contoh adalah runners yang dia hanya running, event dia menang dapat duit. Itu gaji dia. Orang-orang macam tu adalah 45 minit atau 1 jam cukup untuk dia. Kalau permintaan orang awam lah, macam abang, takkan sejam bang. Tak cukup bang. Kalau untuk orang-orang awam mungkin sejam setengah. Ada yang buat 2 jam. Boleh macam tu. Sejam cukup bang? Tak cukup Sejam ke sebut kaki je. Saya top up tambah lagi sejam lah. Tak apalah, open lah. Ini bukan sisi. Bukan sisi. Ini bukan sebut gepeng. Ini massage. Okay, kita nak kembali balik pada sistem latihan ni kan. Jadi kenapa golongan muda ni, belum Mujib yang mana meminati bidang kamera ni perlu, orang kata tu nak kena mempertimbangkan lah belajar dekat institusi latihan kamera beli dan sukan ni. Golongan muda supaya satunya supaya dia orang tak terlambat lah, dan tak salah pilih tempat. So saya sebagai bekas pelajar, saya kena ada tanggungjawab untuk bagi tahu kat golongan muda ni, kau masuk ni IKBN ni, kau akan jadi ni. Sebab kadang-kadang dia orang tak dapat info. Tahu-tahu dia orang pilih mana-mana punya pelajaran, ataupun dia orang tak masuk belajar ke apa, dia orang lost, tiba-tiba tak tahulah jadi apa kan. Sebab tu hari ni kita promosi kan, betul tak? Kepada anak muda supaya dia orang tak salah pilih. Betul saya jawab soalan ke? Jawab betul. So far so good. Confuse saya. Betul. Mana ni urutan yang betul? Mana urutan jawapan? Mana urutan jawapan yang betul? Mana tukang urut, dia pandai menurut dan juga mengikut urutan jawapan. Sebab dia bukan sekadar urut, dia cakap dia bersembang, dia bagi motivasi kan, dia buat semua. Ada orang datang urut bang, nak sembang je. Iya. Dia sanggup bayar datang sembang je. Urut belah-belah betis je kan. Borak lama. Itu untung jadi tukang urut bang. Itu tu untung jadi juru urut ni. Kita akan jumpa banyak orang. Okay ni Cik Mujib, nak tanya sikit lah pengalaman Cik Mujib sendiri ketika belajar dekat IKBN tu. Macam mana orang kata suasana kat dalam tu kan? Adakah sama dengan orang belajar kat universiti ke kolej-kolej? Saya sandar sekejap boleh bang? Boleh. Ni cerita serius ni. Serius saya. Serius. Ni. Okay. IKBN dia tak macam universiti lain bang. Kolej-kolej lain bang. Kalau orang cakap kolej lain dia boleh duduk luar, maksudnya dia boleh keluar masuk suka hati, IKBN tak bang. Dia jaga kita punya disiplin sosial kita tu lain macam bang. Waktu abang daftar IKBN, satunya tak perlu bayar pun bang. Rasanya dia bayar waktu awal je. Lepas tu yang paling bestnya, IKBN tu bayar kat kita allowance. Memang menarik lah. Setiap bulan dapat allowance bang. So maksudnya kita bayar awal-awal tu, dia macam bagi balik. Mungkin lebih lagi dia bagi balik. Itu satu waktu tengah belajar. Padahal dah bagi makan 6 kali sehari. Semua ada, tempat tidur ada, asrama ada, semua ada. Dia bayar kita lagi. Lepas tu yang paling best, kalau kita keluar praktikal bang, dia bayar lagi duit praktikal kita. Untung tak untung? Untung sangat lah. Untung. Tapi waktu cerita sikit dalam waktu saya belajar dulu kan, IKBN ni dia disiplin dia nombor 1. Disiplin dia nombor 1 bang. Abang bukan boleh buat suka-suka hati dalam tu lah. Maksudnya dia nak train kita jadi orang yang sangat berdisiplin. Salah satunya bang, saya cerita tapi kepada yang nak masuk IKBN, jangan takut, relax. Okay, salah satunya first masuk kita, orang cakap daftar, lepas tu dia kena solat subuh, mesti solat tu mesti jemaah. Especially subuh, maghrib, isyak tu berjemaah. Kena berjemaah. Lepas tu makan ikut time. Lepas tu kalau macam nak keluar bang, tak boleh keluar suka hati.
dia kena ada buku outing tu. Okay. Dia kena tulis buku outing. Dia tak macam pelajar universiti lain. Kalau habis kelas boleh lepak mamak. Tak, rambut tak boleh panjang. Lepas tu pagi mesti ada perhimpunan pagi. Sebelum masuk kelas wajib perhimpunan pagi bang. Kadang-kadang ponting kat bang. Biasa bang. Biasalah. Okay. Tapi warden cari bang, kesatria cari bang. So tak terlepas daripada kena turun juga. So wajib kena turun juga. Jadi kena berhimpunan dulu, kena nyanyi lagu negaraku, lagu Selangor pada pagi. Lepas habis tu kena masuk kelas. Lepas tu baru start belajar. Tak boleh suka-suka hati pergi kafe. Dia jaga. Ada time dia nak ikuti masa tu. Tapi nampak macam tersiksa kan bang. Tapi bang, dia akan nampak efek dia lepas kita keluar nanti. Budak IKBN akan nampak beza daripada institut mungkin kolej yang lain daripada segi patuh masa dia, dari segi disiplin dia, cara dia berpakai, rambut dia akan nampak. So kalau pakaian dia ada uniform kan? Ada uniform dia. Dia akan bagi uniform dia. Kita kena pakai uniform dia je setiap hari yang tu. Ya betul. During kelas tu 8 pagi sampai 5 petang memang kita pakai uniform dia. Setiap hari ada kelas? Setiap hari ada kelas. Sabtu Ahad tak ada. So Sabtu Ahad boleh outing ke macam mana? Boleh outing dengan kebenaran. Kena ada buku tulis. Ada kebenaran tu. Kadang-kadang nak keluar lepak-lepak tak boleh bang. Tak boleh, suka-suka hati. Tapi waktu tu macam saya cakap tadi, waktu tu kita akan nampak tersiksa. Tapi lepas efek dia memang lepas keluar cakap, oi betul lah. Kita tengok, bila kita tengok universiti, contoh universiti lain atau kolej lain, korang bebas gila Aku dulu belajar teruk kot. Tapi kita nampak lepas tu dia punya result tu lain macam. Budak IKBN disiplin dia lain macam. Sebab apa? Masa tu sangat penting waktu kita masuk dalam industri nanti bang. Contohlah kita kerja dengan orang, takkan kita ikut masa kita. Betul lah. Tak boleh. Kita kena ikut masa syarikat tu tetapkan. So benda tu kita dah belajar waktu dekat IKBN dulu. Setiap waktu ni kena ikut. So benda tu sangat efek, kita dah terbiasa. Sampai waktu tu kita pun akan terikut sekali. Itu disiplin dia memang best bang. Dah lama-lama kau dah biasa okey je sebenarnya. Kalau nak pergi outing kena pakai baju kita. Macam duduk asrama sekolah-sekolah. So dia ada aktiviti lain macam kelas 8 sampai 5 petang. So macam malam kan ada aktiviti ke? Kalau malam dia sebenarnya, kalau malam lepas 5 petang tu kita akan bersukan. Itu waktu bebas lah, bersukan, makan waktu tu. Lepas tu pukul 7 wajib turun ada kat surau. Semua kena ada kat surau. Kalau tak ada kat surau, Warden akan cari kat asrama. Warden akan cari kat asrama, semua wajib turun surau. And then subuh maghrib isyak mesti kat surau. And then after semua tu makan lah, supper lagi. Tu cakap 6 kali makan. 6 kali makan. Gemuk duduk situ. Alhamdulillah. 6 kali makan waktu tu. Waktu zaman saya tak tahu lah sekarang dia kan. Macam tu. So malam aktiviti bebas lah. Tapi nak buat apa mesti dah penat tidur kan. Rehat lah kan. Rehat. Esok kat situ je kan. Esok nak sambung lagi. So memang enjoy lah. Dalam kelas pula enjoy. Ini subjek kenapa enjoy? Enjoy sebab subjek kita best. Sebab kita sukan bang. Sukan dia akan buat aktiviti sukan banyak. Sebab apa? Kita punya teori sikit je, praktikal yang banyak. So kita akan banyak buat kerja tangan atau kita pergi event. Kita setiap minggu akan pusing satu Malaysia bang, naik bas pergi event sukan. So sangat enjoy waktu tu. Ini saya cerita bidang saya lah. Bidang kos lain dia ada sendiri punya aktiviti lah. Macam tu. So satu batch, satu kelas berapa orang selalu? Kalau zaman saya dia ada, waktu zaman saya dia masih sedikit je, limit je dalam 20 lebih. Tapi sekarang dah ramai bang. Dia ada berapa semester. Waktu saya satu je. Zaman saya lah. Tapi sekarang dah ramai lah. Tapi still slot asyik penuh je kan? Permintaan sangat tinggi sekarang. Sebab apa? Dia cost tu orang cakap boleh cari duit lah. Industri sangat perlukan cost tu punya kemahiran lah. So satu lagi, IKBN ni ada berapa banyak sebenarnya? Setiap tempat ada, setiap negeri ada ke? Tak salah saya, IKBN dia ada di setiap negeri. Setiap negeri ada setiap negeri dekat Malaysia ni, termasuk Sabah Sarawak pun ada. Setiap negeri kat Malaysia ni ada. Dan kalau dekat waktu saya belajar adalah IKBN Kuala Langat. Dan sekarang dia dah tukar nama. IKBN tu je tukar nama. Sebab apa? Dia khususkan untuk kemahiran yang bersukan saja kat situ. So dia tukar IKSN, Institut Kemahiran Sukan Negara. Di situ saja nama. Sebab apa? Course dia dah spesifikkan
Semua berkaitan sukan saja Sukan tu. je. Mungkin ada terapi sukan, ada mungkin fotografi sukan, pemotoran sukan. Dia dah sukan kat situ. Dah disukankan. Sukan kan. Dah disukankan dia. Dah disukankan. Dah sukankan. Itu Tapi dahsyat dia ada subjek untuk fotografi sukan. So maknanya kalau kita tengok orang ambil gambar during perlawanan bola sepak, tu yang dia belajar di sana lah kemungkinan kan. Mungkin. Kalau tidak dulu tahu sains sukan je. Zaman aku belajar kat universiti pun dia ada sains sukan. Ya, betul. Itu je sains sukan pun kita pun tak tahu apa detail sangat. Betul. Tapi rupanya ada pecahan untuk pecahan. urut lah. Kita orang Banyak dulu kat ni. sekolah pula kita tahu pendidikan jasmani kesihatan. Itu memang lah. PJ. Itu paling suka pun. Boleh main bola. Boleh main bola kat padang. Itu je. Itu je kan. Betul. Jadi ni antara kelebihan ni lah kan. Belajar dekat sana dia membentuk kita sasiah diri kita, Betul. disiplin kan. Benda tu memang terseksa waktu tu je bang. Dia efek macam saya tak nak cakap sebab apa, saya tak boleh nak sampaikan apa yang saya rasa kat situ. Tuan-tuan sendiri kena masuk dan merasainya. Dia seorang macam duduk asrama. Kalau tengok dia cerita ni kan, cikgu dia cerita macam siapa pernah duduk asrama, lebih kurang memang macam tu. Boleh, betul kan? Cuma kan orang kan beranggapan macam kalau dah atas 18 kita bebas lah belajar kan, tu kan. Akiban dia lain sikit. Sebab objektif dia tu dia nak lahirkan mungkin pelajar-pelajar yang berkualiti. Betul. Bukan berkualiti dalam kemahiran je, tapi disiplin dia, menepati masa dia, karakter dia, semua dia kena jaga kat situ. Kalau kita hanya fokus kepada kemahiran saja, benda lain tak ada kita jaga, industri pun tak nak. Contohlah budak tu pandai urut tapi tak pandai jaga masa. Macam mana? Yalah, Tak orang pun Penampilan buruk macam mana? betul. Macam tu. Itu kita kena tengok. Dia sebab akan rasa benda tu selepas kita belajar, kita akan rasa benda tu. Macam Bro Mujib sendiri waktu belajar dulu, mesti setiap orang ni dia ada favor dia dekat pensyarah-pensyarah yang ada kan. So pensyarah yang mungkin dikenang sehingga kini lah. Okey, kenang sampai sekarang pensyarah saya banyak. Ada beberapa orang, antara yang dua yang saya paling ni adalah ada Cik Ida nama dia. Cik Ida dia waktu zaman saya belajar sangat membantu. Waktu kita nak buat bisnes kat dalam IKBM pun dia bantu kita. Dia tolong kita. Sebab apa dia tahu belajar IKBM memang ke arah bisnes. Kita nak edar flyers pun dia hantarkan. Dia cik waktu tu dia tak kahwin lagi, tapi dia sekarang dah kahwin, dah ada anak. Still kita panggil cik lagi. Kita tak boleh nak ubah puan. Dah ada biasa kan. Waktu yang paling favourite adalah nama dia Cik Syamil. Syamil Mazili nama dia. Itu sebab Cik Syamil tu dia orang bersukan juga. Jadi dia pun masuk air juga. Saya sampai waktu saya kerja kat Aisen, saya rumah sewa dengan dia sekali. Dia bagi tumpang rumah dia. Dan sewa rumah pun dia cakap tak payahlah. Itu paling best sampai sekarang. Dan waktu saya nak buka bisnes pun dia yang bantu. Dia yang bantu Cik Syamil dengan ada seorang kawan lagi. Cik Syamil paling sampai hari ni kita memang keep in touch sangat rapat lah. Sebab dia kelakar. Dia kelakar. Lucu lah. Lucu. Mesti ingat Dia kelakar. itulah sedikit pengalaman lah Yeah. Cik Mujib ketika belajar di sana. Mana tunjuk sana tu fun lah belajar sana. Seronok sebenarnya. Sampai habis belajar pun masih lagi dibantu di pensyarah-pensyarah. Maknanya bonding diorang kat sana tu kuat. memang kuat. Sangat kuat sampai habis belajar sampai sekarang. Sekarang kan saya jadi penganjur kursus kan. Kadang-kadang saya jadi penganjur kursus, saya jemput dia mengajar. Income untuk dia juga. Betul lah tu. Okay, masa depan TVET di Malaysia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kalau kita fokus pada TVET 10 tahun akan datang, memang saya nampak kita punya ekonomi, kita punya pendapatan negara akan meningkat naik lah. Sebab nampak macam kecil kan. Contohlah macam saya sendiri, saya dah buat bisnes, saya kena bayar LSDN. Jadi automatik memang TVET akan menyumbang kepada pendapatan negara yang luar biasa. Dan mungkin kita akan jadi tenaga ataupun pakar-pakar yang dari rujukan negara lain. Sebab yang contohlah saya ambil skop saya suka cerita saya je. Sebab saya tak tahu pasal orang lain. Macam contohlah yang datang kursus saya bukan orang Malaysia je bang. Brunei ramai datang. So daripada Brunei tu datang bang, balik tu dia dah buka kursus dia sendiri dah. Kat sana pula So automatik dia akan galakkan banyak pendapatan negara daripada segi mungkin pakar kita, ataupun daripada segi pelancongan kita. Mungkin orang datang sebab nak tahu kemahiran kita, ataupun dah masuk belajar kat sini. So memang kalau kita memang fokus pada TVET ni, kita betul-betul labur kepada industri ataupun labur kepada ke arah TVET ni,
Saya rasa 10 tahun nanti kita akan Another level. ada level. Level. Terima. Okay, last lah ni mungkin orang kata satu pesanan ke untuk anak-anak muda yang sedang mencari hala tuju kerja dan juga untuk ibu bapa dia orang yang mungkin nak arahkan anak dia ke mana. Ya, betul. Okey, kepada saya berharap lah ibu bapa yang dekat luar sana, kita macam jangan terlalu nak ikut kita. Maksudnya kadang ibu bapa dia nak anak ikut apa yang dia nak. Ya. Tak boleh. Kita kena tengok apa yang anak-anak yang mahir. Maksudnya apa yang dia suka. So kita go to apa yang dia suka. So bila dia buat apa yang dia suka, dia akan buat benda tu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi saya nasihatkan kita ibu bapa tengok apa anak-anak cenderung kepada apa. Kalau dia pergi ke pendidikan, arah pendidikan. Tapi kalau kita tengok anak-anak dia suka menukang, dia suka buat kerja-kerja tangan. Jadi kita cari source ataupun kita cari tempat-tempat kemahiran untuk anak-anak tu belajar. Antaranya adalah IKBN. Yes. Okay, untuk kita punya sesi rapid fire ni. Okay. Okay, Azwan akan tanya pada Bro Mujib kita soalan, tapi Bro Mujib kita kena jawab sepantas kilat lah. Tak apa berfikir. Tak apa berfikir sangat lah, tapi dia kena laju lah kan. Kena laju. Okay. Sebab tu rapid fire. Baik, kita boleh mulakan? Tak ada rehearsal bang. Tak ada. Kita tak ada rehearsal. Are you ready? Are you ready? Aduh. Okay, soalan yang pertama. Satu perkataan yang menggambarkan ILKBS. Terapi sukan. Okey. Kursus paling mencabar masa belajar. Kursus. Tak ada kursus. Dia subjek. Subjek Extension muscle. Masa Origin extension muscle. Pensyarah yang paling diingati. Syamil. Teori atau praktikal? Teori. Bengkel. Praktikal. Teori ni praktikal lagi suka. Bengkel atau bilik kuliah? Bengkel. Projek yang paling dibanggakan? Pergi event. Kemahiran yang paling berguna? Terapi sukan. Okey. Urut. Okey, nasihat yang paling dekat pada pelajar yang masih ragu-ragu ni? Teruskan, jangan malu. TVET dalam 3 perkataan. TVET? Tak faham bang. Apa nak cakap? TVET dalam 3 perkataan. Nak menggambarkan TVET dalam 3 perkataan. Urutan sukan? Urutan sukan. Boleh. Urutan sukan berdua. Tambah lagi sukan. Okey. Susah bang, soalan susah. Okey, ni lah saya lengkap ayat ni. TVET bukan pilihan kedua kerana pilihan pertama. senang. Betul. Bukan pilihan kerana dia pilihan pertama Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada panel kita, Cik Mujib Rahman Mustafa, pemilik Recupera Sports. Saya nak sebut France tu Recupera. Recupere. Dia macam yo pare. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi lah. InsyaAllah. Boleh. Boleh. Kita makan kursus tu. Kita nak pergi tempat dia nanti. Kita nak pergi tempat dia. Bandar Kirara Puchong. Dekat. Okay, baik, insyaAllah kita akan jumpa lagi daripada anda. Terima kasih yang mana menonton sampai ke penghujungnya dalam sesi kita bincang podcast hari ini. Saya rasa ramai anak muda dekat luar sana yang memang pemikiran dia sama juga macam Bro Mujib, ataupun yang mana diorang ada kemahiran tapi dorongan ibu bapa tu mungkin tak nampak pada mereka. Tapi jangan risau. Okay, tunjukkan diorang episod ni. Tunjukkan kepada mak ayah anda. InsyaAllah nanti diorang akan support apa yang anda mahu. Ya, betul. Jadi kita bertemu lagi dalam episod yang berikutnya dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia, Dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara.